Sehingga orang kata kalau nak berita tu viral kena letak perkataan Kelantan barulah viral. Sebab Kelantan ni orang bagi comel. Bagi comel. Bagi udah tak kecek. Betul juga tu tak? Dia serupa dengan isu yang dalam sidang ni. Apabila kenyataan daripada Ketua Polis Negeri Kelantan, dia keluarkan satu kenyataan lah. Dia benda tu meletup lah, boleh kata meletup lah. Antaranya yang meletup saya petik daripada portal Berita Harian ya. Okey. Pempengaruh usahawan kosmetik di Kelantan, ada perkataan Kelantan tu, jadi ketua sindiket dadah secara suntik modal polis. Dia tulis tu. Apa respon YB atau komen YB lah pasal ni? Yalah, mana kalau kita tengok secara umum masa dalam sidang tu pun itu yang dikomen oleh Adon Law. Mana apabila kenyataan itu bersifat umum, dia tidak merujuk mana-mana kes. Jadi Adon Law mempertikaikan dari segi tak adil lah. Maknanya dia kata biasanya polis ni dia akan sebut secara spesifik. Maknanya contoh berlaku tangkapan, polis akan kata okey hari ni dia tangkap orang ni dengan nilai rampas sekian. Itu komen Adon Law lah. Walau bagaimanapun saya sendiri pun sebenarnya sangat rapat dengan ketua polis. Mana selepas kita buat retreat pemadai pada awal Februari itu, kemudian saya mengadakan lawatan kepada ketua polis dan memang masa jumpa dia tu dia ada sebutlah isu ni sebelum meletup di Silandun. Jadi secara umumnya apa yang dia sebut ialah dia ada bukti beberapa individu cuma mungkin untuk membuat tangkap mana dia ada maklumat tentang beberapa individu yang terlibat dengan dadah dan sebagainya, cuma mungkin disebabkan belum cukup bukti untuk membuat tangkapan. Jadi secara umumnya ada, cuma mungkin dia sebut tu secara umum dalam kes tertentu. Mungkin yang menjadi isunya bila pemberita atau pusat khabar ni dia suka ambil angle yang panah lah. Jadi mungkin kalau disebut tu mungkin 10 sebelah, tapi kata ambil satu. Gitulah. Tapi bagaimanapun saya tidak ada masalah dengan ketua polis lah, insyaAllah.